daripada pembaziran. Pembaziran ni disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, dalam surah Isra ayat 27. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Itu cerita tentang bazir. Maksudnya membazir itu kerja syaitan. Kemudian ayat itu sambung dengan inna syaitana li rabbihi kafura. Semua syaitan tu dia kufur dengan Tuhan, dengan itu sifat syaitan. Jadi kalau kita faham di sini orang bazir itu syaitan. Cerita kan? Jadi membazir itu syaitan lah. Jadi kalau anak saya pergi ke pasar malam, ya, pasar malam, dia beli pasar malam, pasar Ramadan, pasar malam, pasar Ramadan, dia balik barang untuk makan buka puasa 12 tangan. 12 tangan dia balik makanan tu kan. Jadi boleh saya panggil dia syaitan ni, ya, boleh. Kasar kan, kasar, sebut tu kasar, syaitan ni, ya. Tapi perlakuan itu, ya, itu dia kata innal mubazzirin, perlakuan itu macam syaitan. Sebab syaitan ni dia memang tak, kalau kita makan kan, orang tamak tu syaitan lah tu, dia tak kenyang-kenyang, ya. Selagi dia nampak benda tu, dia tak syaitan. Itu cerita tentang membazir tadi, ya. Jadi maksudnya orang membazir begitu Allah sebut. Jangan membazir lah. Innal mubazzirina kanu ikhwana syaitan. Pembaziran itu satu kerja yang tak baik, rugi, ya. Kemudian yang berikutnya dia kata, macam mana yang kita nak mengelakkan membazir itu, kita kena sederhana. Sederhana ni kalau makan tu, maksudnya kalau kita makan istilahnya, kita rasa belum kenyang lagi, kita dah berhenti dah. Itu sederhana lah. Itu yang Nabi ajar, kan? Kalau sampai kita makan dah kenyang, sampai dah belahak lah, kan? Tapi tambah lagi kan, itu maksudnya melampau. Yang melampau, itu membazir lah maksudnya, kan? Jadi maksudnya, itu disebut dalam hadis Nabi, dia kata khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara itu sederhana. Dari perspektif Islam ni, maksudnya disebut sederhana dalam Islam ni wasatiyah. Semua aspek lah, semua perkara kena sederhana, tak boleh berlebih. Kalau lebih, itu dikata munafik. Sebab antara sifat-sifat munafik itu iaitu ada 4. Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. 4. Yang pertama, bila dia bercakap dia dusta, itu orang munafik. Bila diberi amanah, dia khianat amanah. Iza tumina khana. Bila dia, kita katakan dia berjanji, dia mungkin janji. Kata pengguna dia, mungkin janji kadang-kadang. Kemudian bila dia bertindak, buat sesuatu, dia fajar, dia melampau. Itu melampau, sifat melampau. Dia kalau kenyang tu terlalu kenyang lah. Kalau orang Kedah kata kenyang tu kenyang gila. Tu terlalu kenyang tu, kan? Kenyang gila, kan? Semua pun kalau lebih ni orang Kedah sebut gila, kan? Sedap pun sedap gila, kan? Begitulah keadaan dia. Baik, kita dah tahu 2 benda. Satu membazir, satu sederhana. Jadi yang dipilih adalah sederhana. Yang membazir itu dilarang. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Membazir itu ialah kerja syaitan. Apa benda pun kalau kita buat benda tu melebih, maka dia kata itu kerja syaitan. Sebab syaitan ni dia tak pernah bersyukur. Inna syaitana li rabbihi kafura. Dia kufur. Dia tak pernah bersyukur, syaitan ini. Jadi kalau orang yang kita katakan yang tak membazir ni, dia bersyukur, ya. Bersyukur, maknanya bersyukur itu dia tak melaksanakan perkara-perkara yang boleh menyebabkan dia membazir. Perkara itu membazir. Itu maknanya dia bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi kepada kita. Baik. Dalam hal ini, saya nak kaitkan dengan tentang pembaziran dalam bulan Ramadan ni. Pembaziran apa? Pembaziran berkaitan dengan kita lah.
Kita ni Allah bagi masa. Kadang-kadang kita membazir. Ni bulan Ramadan dah masuk berapa hari dah ni? Dah 11 hari dah, rasanya 12 hari bulan Ramadan. Rasanya ada tak masa bulan Ramadan ni kita bazirkan? Kita membazir. Ada. Banyak. Saya sendirilah kadang-kadang membazir. Dalam Al-Quran disebut wal'as, demi masa. Ramadan ni datang sebulan sekali je. Setahun sekali. Kan? Demi masa dia kata rugi. Innal insan bi usrin. Manusia tu rugi. Surah As. Jadi kalau kita tak gunakan masa tu membazir, rugilah. Rugi itu yang menyebabkan kita rugi. Jadi bulan Ramadan ni bulan yang masanya singkat. Sebulan saja dalam setahun. Ya, tahun depan dia datang lagi, tapi belum tentu dia datang lagi kita ada lagi. Tak pasti lagi. Ya. Jadi yang inilah kita kena guna manfaat dengan sepenuh-penuhnya, semaksimumnya. Kan? Maksudnya sederhana lah. Kalau nak semayang pun janganlah semayang sampai orang kata melebih daripada yang sesuatu. Nak semayang, nak buat ibadat dalam bulan Ramadan ni, buatlah tak ada masalah. Tapi dalam keadaan sederhana. Itu maksudnya. Itu dalam keadaan kita berpuasa. Dalam apa segala urusan lah. Tapi saya sebut kat sini, saya nak fokuskan kepada ibadat kita dalam bulan Ramadan ini. Ada tak masa yang kita membazirkan? Kadang-kadang kita tengok, tahun ni saya tengok rumah saya tengok anak-anak saya. Kadang-kadang tengok gadget itu lebih masa daripada baca Quran. Ya, tengok telefon kan, gadget masa tu kan. Lebih. Kita tanya dia baca Quran berapa lama, tengok gadget berapa lama. Ni cerita-cerita lah kan, maksudnya kita nak tahu tentang pembaziran, kemembaziran tadi tu yang merugikan kita. Sedangkan ini ruang yang terbaik untuk kita mengisi dengan kebaikan yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana baik baca Quran dengan tengok gadget? Dua-dua ada baik. Dua-dua ada benda tu baik. Ya, kalau tengok gadget berkenaan dengan ceramah agama tentang berkaitan dengan agama, itu baiklah maksudnya. Tapi baca Quran tu lebih baik. Lebih lagi dalam bulan Ramadan. Nabi baca Quran dalam bulan Ramadan bersama dengan malaikat Jibril. Ya, itu baik. Kalau tahun lepas, kalau kita orang yang memikir ke arah itu, tahun lepas kita baca Quran habis tak? Khatam tak dalam bulan Ramadan? Kan? Kalau tak khatam, mungkin kita tekad pada tahun ini untuk kita khatamkan. Jangan membazirkan Ramadan yang sampai kepada kita ini. Jadi dia akan mendatangkan kerugian kepada kita. Itu yang dikatakan dengan statistik Islam. Ya, bagaimana kita menggunakan masa Ramadan ini untuk supaya kita tidak membazirkan masa itu berlalu begitu saja. Tentang Quran, tentang tarawih. Boleh kita tanya tarawih kita? Ada tak tarawih kita yang kita lakukan yang tertinggal? Yang lepas-lepas banyaklah tertinggal. Kan? Termasuklah yang bercakap, super juga masa bujang-bujang dulu kan. Ya, bulan puasa rasanya bukan bulan puasa dia. Boleh main bola lagi dalam bulan puasa. Kan? Jadi maksudnya begitu, bila kita tengok begitu, kita fikir balik keadaan itu. Ya, bagaimana kita nak mengisi masa Ramadan itu untuk kita membaca Quran, untuk beramal, sembahyang tarawih dan sebagainya. Ya, sebab sembahyang tarawih dalam bulan Ramadan ni, tengok benda yang kita buat wajib, benda wajib kita buat tu dapat pahala 70 lebih daripada kita buat seperti biasa. Dalam bulan yang lain kita buat sekali, dalam Ramadan kita dapat 70 lebih yang wajib. Kalau kita sembahyang asar tadi tu, wajib kita lakukan sembahyang asar tadi kan, wajib. Kita sembahyang asar dalam bulan Ramadan ni dia 70. Macam kita sembahyang di luar bulan Ramadan tu 70 kali. Tapi kita sembahyang dalam bulan Ramadan, sekali kita sembahyang asar kita dapat 70. Bayangkan. Ada tak hak yang lepas-lepas yang kita tinggal? Yang lepas yang wajib tu kita tinggal, ada tak? Kalau ada yang tertinggal, itulah yang menebus segala yang tinggal tadi itu. Sebab sembahyang tak boleh qada. Sembahyang mana boleh qada? Sembahyang wajib tak boleh qada. Ada orang kata qada lah kan. Tapi tak ada hukum qada dalam sembahyang ni. Qada nak buat kalau Tuhan nak terima lah. Tapi dalam proses bulan Ramadan ni, itulah yang Allah bagi bulan Ramadan, kesembilan bulan Ramadan tu. Buat yang wajib tu, sekali kamu akan dapat macam 70 kali dalam bulan yang lain. Jadi, selamat hak yang 70 kali yang lepas tu. Oh, banyak tu yang lepas tu yang wajib tu. Balik yang sunat. Main tarawih tu sunat.
dapat yang wajib. Kita buat sembahyang tarawih itu sunat dalam bulan Ramadan je. Tapi kita dapat pahala wajib. Kita dapat pahala yang wajib. Pahala tu macam kita buat benda yang wajib kan. Jadi benda-benda yang wajib yang Allah perintahkan kepada kita sebelum ini sangat banyak. Dan bulan Ramadan lah yang masa yang sangat penting, yang tak boleh kita membazirkan masa itu untuk tebuskan segala benda yang kita tertinggal, sama ada yang wajib ataupun yang sunat itu. Itulah keistimewaan Ramadan itu, yang dikatakan bulan Sayyidus Suhur, ibu segala bulan. Amal kita dilipat gandakan. Macam tuan-tuan buat amalan, ini amalan yang kita lakukan ini, yang buat program macam ni amalan ni kita dapat amalan wajib. Amalan yang kita duduk ni sunat, harus kan kita buat macam ni. Tapi dia adalah amalan yang kita buat dapat wajib. Kita duduk dalam majlis yang macam ni, kita dapat amalan yang wajib, yang sunat. Ini yang akan menentukan hak yang wajib yang lepas tu, yang tertinggal tu akan dapat kita kambus balik semula, dapat tebus balik semula. Itu ada hadis menyebutkan bulan Ramadan ini lebih-lebih lagi kepada penyumbang tadi kita katakan, ya, bagi makan kepada orang yang berpuasa itu Allah ampunkan dosa dia. Allah ampunkan dosa orang yang bagi makan kepada orang yang berpuasa. Kemudian Allah bebaskan dia daripada neraka. Itu maksud bebas tadi itu berkaitan dengan benda yang wajib, benda yang sunat tadi. Kan? Kemudian apa lagi Allah bagi? Dia dapat lagi pahala kepada orang yang berpuasa itu macam mana dia juga dapat. Kalau orang tu puasa, makan makanan yang dia bagi, maka pahala puasa orang tu juga dia dapat. Dia tak kurang pun apa yang pahala, tak kurang pun pahala puasa orang itu. Jadi maksudnya dia dapat berlipat ganda dia dapat. Nah, itu dia kata bulan azim, dia kata, ya, bulan azim, syahrun azimun mubarakah, bulan yang sangat agung dan berkat. Maksudnya banyak dapat benda itu. Puasa tadi kita katakan, kalau lah orang yang puasa itu dia puasa yang baik lah, ya, kita ni puasa awam, tak baik, tak makan, tak minum, tak jaga perkara yang batal puasa, okey lah, itu puasa awam, markah dia lulus lah setakat puasa. Ada puasa hawas. Puasa hawas ni dia puasa bukan tak makan, tak minum saja, bukan tak melakukan perkara batal puasa, dia juga melakukan perkara-perkara yang boleh menambahkan pahala puasa, macam baca Quran tadi, macam buat majlis yang kita lakukan ini, itu menambahkan pahala puasa kita. Nah, itu puasa-puasa hawas, dia kata puasa orang yang lebih baik daripada puasa awam tadi. Puasa yang lebih tinggi lagi itu puasa orang yang hawas. Dia puasa itu dia tak makan, dia tak minum, dia tak lakukan perkara yang batal puasa. Kemudian dia buat perkara-perkara yang mendatangkan pahala puasa, menambahkan pahala puasa dia. Dia tak buat benda-benda yang makruh dan sebagainya, kan? Itu. Dan dia puasa tu seluruhnya. Sebab tu Allah kata puasa ni ibadat lain Allah bagi markah dia. Allah boleh sebut markahnya. Kalau sembahyang berjamaah 27 darjat Allah bagi. Sembahyang berjamaah 27 Allah bagi markah dia, darjat dia. Tapi kalau puasa ni Allah kata ana ajzi, aku yang bagi. Berdasarkan kepada puasa dia tadilah, sama ada puasa awam ke, puasa hawas ke, puasa hawasul hawas. Hawasul hawas ni puasa dia maksudnya dia tak fikir pun apa benda dia nak makan bila nak buka puasa nanti. Apa yang ada depan dia tu diminumlah, air ke, dia tak fikir. Lupa, dia boleh lupakan segala itu. Dia boleh ikat seleranya itu. Nafsunya tu dia boleh ikat. Dia ikat nafsu tu supaya tidak ada terikat pun nak makan apa. Kita puasa ni kadang-kadang pukul 2 petang dah teringat nak pergi besar Ramadan, nak beli apa? Ya, nak beli teh tarik ke, nak beli cendol ke, nak beli kuih kita dah puasa. Itu tak sampai puasa hawasul hawas. Hawasul hawas ni puasa yang tinggi nilainya macam itulah. Maksudnya dia tak fikir, dia ikat puasa tu. Lepas tu dia kata puasa tu mengikat kita punya nafsu kita. Ya, dia ikat nafsu segala-galanya. Maksudnya dia ikat nafsu itu supaya maksudnya bila dia puasa tu maksudnya dia tak fikir. Itu puasa hawas. Kalaulah kita yang bagi makan tadi tu dapat puasa orang yang puasa macam itu, Allahu Akbar, hebat. Ya, hebat. Banyak pahala kita buat sikit tapi dapat apa? Dapat banyak. Itu Allah bagi. Sebab tu berniaga dengan Allah Subhanahu Wa Taala tak rugi. Ya, berniaga tak rugi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat sembahyang Allah bagi lipatkan lebih-lebih dalam bulan Ramadan ini. Jadi tahniah pada semua pada petang ini, ya, yang dapat
duduk ataupun melaksanakan program kita pada petang ini. Jadi itulah sedikit sebanyak berkaitan dengan tajuk yang diberikan kepada saya untuk berceloteh lah. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripadanya, insya-Allah. Jadi setakat itu yang dapat saya sampaikan. Yang baik itu Allah Subhanahu wa taala, kelemahan dari saya. Aku lupa hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.